Hai guys, Assalamualaikum kepada semua followers Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU. Terima kasih kepada kita orang semua yang sentiasa support, sentiasa follow, sentiasa share apa jua perkembangan dan aktiviti dan program yang dianjurkan oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara. Dan kini kami berada di Taman Botani Kuching bersempena dengan Kuching Lights and Floral Festival 2026 dan kami kini berada di dalam kawasan Luna Lights Wonderland. Malam hari adalah hari pertama dan mula dibuka kepada orang awam, open to public daripada 26 Ogos sehingga 27 September. Jadi kepada kita orang semua memandangkan selamat lagi cuti sekolah, di situ lah is the best place untuk bawa anak-anak and family untuk nanggah pesta lampu. Kemasukan dekat Luna Lights Wonderland berbayar, dewasa RM15, kanak-kanak RM8, OKU percuma. So hari tu sangat-sangat teruja sebab semua lampu dah dinyalakan. Jarang kita orang Kuching nak nanggah pesta, nak nanggah festival lights tu ada di Kuching. Jadi kami bawakan Luna Lights Wonderland bersempena dengan Kuching Lights and Floral Festival di Taman Botani. Mengambil nampak orang jalan nang besar sikit Taman Botani tu. Okey. Yang ada dekat belah nun jua. Tapi si akan berasa kita berjalan, brisk walk. Nya si akan memenatkan, malahnya memberikan satu pengalaman yang indah untuk kita semua melihat keindahan lampu. Warga emas bayar juga kah? Yes, warga emas termasuk dengan harga dewasa RM15. Dan Syed, terima kasih. Si Sabah nak pergi kelak. Maureen, okay. You have to pergi dekat Luna Lights Wonderland. Kanak-kanak yang bayar 12 tahun, 12 years and above. 1 tahun ke bawah free. Dekat situ kaca bila nak mula konten. Okay. Yes, very beautiful. Seawal jam 7 malam dah berbaris dah. Orang nak masuk ke Luna Lights and Wonderland tu. Nya belah tu nya tema angkasa. Kita tengok ada roket. Terima kasih. Ayah lu diam malu. Okay, kita tema angkasa. Okay, kami nampak tu orang dekat tempat binatang. Kepada yang baru saja menonton Facebook Live di BKU, kini kami berada di dalam Taman Botani Kuching. Berada di dalam kawasan Luna Lights Wonderland bersempena dengan Kuching Lights and Floral Festival 2026. Tahun tu merupakan tahun ketiga diadakan. 2 tahun yang lepas kami orang adakan di Kuching Waterfront dan tahun tu kami tampilkan kelainan dan bawakan Luna Lights Wonderland dan juga festival lights tu kepada seluruh warga Bandaraya Kuching dan sekitar. Memandangkan cuti sekolah dah si lama lagi. This is the best place, is the best spot untuk kita bawa family, anak-anak.
kami berjalan daripada depan tadi sampai nak kat belakang tu, si akan berasa sebab kita orang akan terpegun dengan setiap keindahan lampu-lampu tu. Dan di situ juga kami nak memberi pesanan ringkas kepada para pengunjung yang hadir ke Kuching Lights and Floral Festival untuk tidak menyentuh apa-apa objek maupun lampu yang ada dekat situ sebabnya semua current bahaya. Okay. Yang semua berbunyi-bunyi tu, ni ada rama-rama, ada spider. Okay, dan pastikan para pengunjung yang hadir jangan sentuh apa-apa objek dan juga lampu, bahaya. Okay, soalnya ada current. Kita semua berlaku perkara yang tidak diingini. Memandangkan di Kuching pun cuaca agak jerebu. Dinasihatkan untuk pakai face mask lah. Boleh hembak stroller. Dekat dalam kawasan Luna tu berbayar. Dewasa RM15, kanak-kanak RM8. Kelak lepas tu kami akan ngembak kita naik pergi ke dataran dekat dalam atas Taman Botani dekat Sia. Masuk percuma. Dalam tu memang berbayar. Parking dekat Wisma Bapak Malaysia yang si ada barricade. Memang ada security yang akan menjaga lalu lintas dan yang akan madah dengan kita orang lah dekat sini parking. Okey, siapa yang masih tahu lagi Taman Botani, landmarknya adalah Wisma Bapak Malaysia and also Dun Lama dekat kompleks. Kanak-kanak berbayar 12 tahun and above. Yes, boleh brisk walk dekat situ, boleh ambil gambar. Kita akan rasa kepak dalam tu. Kita akan puas. Pusing sikit Taman Botani dalam tu. Nya ada dua terowong kami rasa. Nya ada love. Nya ada yang lampu-lampu ya. Terima kasih. Hai, Basic. Tanggal lampu. Jauh si distance parking dengan tempat si jauh. This is my favorite spot untuk ambil gambar. Terowong Love. Gik mikir senang si berekod menari pandai hujan. Siapa berekod dalam hujan pun si hal. Oh, sorry. Basic. Best. Berbaloi. Ya. Okay, suruh orang datang pergi situ. Datang situ, guys. Kelak kita lagi kat situ. Betul. Okay, dekat Kuching kita jarang nangga lampu-lampu kedai tu. Di Semenanjung Malaysia, yes, memang ada. Di Putrajaya, di KL, di Penang, di Melaka. And this kali tu di Kuching, Sarawak, okay? Kami bawakan kepada seluruh warga Bandaraya Kuching dan sekitarnya. Para pengunjung, kini tu kan, mungkin kita daripada Sibu, daripada Serikis, si Aman nak pergi Kuching, si jauh. Cuti sekolah si lama lagi. Kami tu nang dah kat belakang taman dah, mbak kita orang. Boleh, kami rasa memang ada disediakan QR. Okey.
Kepada kita orang semua yang baru saja menonton Facebook Live di BKU, kini kami berada di Taman Botani bersempena dengan Kuching Lights and Floral Festival, dan kami berada di dalam Taman Botani untuk Luna Lights Wonderland. Oh, nang jauh ambil berjalan wah. Aku bosan kata. Okey, dekat atas tu tempat yang sama Okay, kita pergi balik ke tepi tu, okey. Si Boh ada yang komen madah lelah na jawab nyawa kita kelakar Inilah kita berkelakar sambil membuat live liputan untuk kita orang semua nangga gambaran dekat situ. I bet this weekend memang full dekat Taman Botani. Baguslah yang saya tahu kewujudan Taman Botani dekat Kuching tu. Kita orang saya tahu sini Taman Botani jadi tahu. Tok semuanya. Semua khusus untuk warga Bandaraya. Boleh bawa tripod phone stand, boleh. Kita nak ngembak kursi healing, duduk dalam tok pun boleh. Asalkan kita jangan pegang objek-objek yang ada dekat situ. Lampu-lampu jangan pegang, bahaya. Sebab ya current nak. Sangat bahaya. Jadi pastikan jangan pegang apa-apa objek dekat situ. Permukaan jalan dekat Taman Botani tu sangat sesuai untuk menggunakan stroller, kursi roda. Sangat sesuai. Nya sedia pun berlubang ke apa kasih. Jalannya madah apa? Tanya bagus. Okay, lepas tu kami akan pola live lagi untuk di atas belah Taman Botani dekat Palak Pusak. Ingat je, langgar Palak Pusak ada pintu gerbang Palak Pusak, Kepala Kuching dekat Sia free. Kemasukan percuma. Bayar masuk dekat situ RM15 dewasa, RM8 kanak-kanak. Okay, yang suka pola konten, tu confirm kita orang pun TikTok memang FYP tau. Cantik. Sangat-sangat cantik. Kami pun dah macam sesat si tahu nak buat pergi sini dah tau. Okay, kita pergi ke depan dah lagi, okay? Kacak. Kan kami dah padah. Kamu orang akan pastikan si akan mengecewakan warga Bandaraya. Kuching Lights and Floral Festival tahun tu kami tampilkan kelainan daripada tahun 2 tahun yang sebelum tu. Masuk RM15 untuk dewasa, kanak-kanak RM8. 1 tahun ke bawah percuma. Kacak. Spot untuk bergambar pun kacak. Hari tu, hari pertama pembukaan Kuching Lights and Floral Festival. Kita nanggah hujung minggu tu mesti ramai. Boleh bawa makanan dan minuman sepanjang brisk walk ya. Boleh. Asalkan tidak membuang sampah merata-rata. Ada tong sampah yang disediakan di situ. Okey, tok dekat kawasan Angkasa. Terima kasih kepada kita orang semua yang sentiasa like, follow dan share setiap program, aktiviti, perkembangan, dan ada yang hantar aduan pun dekat Facebook di BKU. Terima kasih kepada kita orang semua yang baru saja menonton Facebook Live di BKU. Kini kami berada di dalam Taman Botani di kawasan Luna Lights Wonderland.
Dan hari tu adalah hari pembukaan, open to public. Seawal jam 7 malam tadi dah bersusun orang dekat kaunter tiket. Kalau kanak-kanak berusia 3 tahun berbayarkah? Yes. Sibo risau, Sibo bingong. Dekat situ, kat Kuching Lights and Floral Festival memang ada makanan, minuman dijual. Lepas tu kami akan bawakan secara langsung dari atas Taman Botani dekat sebelah Palak Pusat sini, dekat Kepala Kuching. Dekat siang macam-macam gig yang ada. Sikit taman tu dah kami embak tak orang pusing. And you guys should come here. Okay, untuk melihat sendiri, menyaksikan sendiri. Not more to say, kanak-kanak, kita atau orang dewasa lagi terpukau dengan lampu-lampu yang berkelipan. Tok lalat ke apa tok? Pastikan kita orang nangga gambaran Kuching Lights and Floral Festival. Jangan make sure dengan tok orang. Okay, tok tempat masuk Luna. Tok tempat masuk Luna. Okay. Kami ambil tak orang daripada pintu depan, daripada pagar depan. Okay, kita akan parking dekat belah nun. Okay, tok adalah pagar utama masuk ke Taman Botani. Okay, harap nampak lah ho. Okay, tok pagar utama masuk ke Taman Botani. Okay. Kita orang akan parking dekat sebelah sinun. Akan parking dekat sinun. Our security yang akan assist kita orang. Okay, kita akan masuk daripada laluan pagar tu. Kita akan nanggap benda di depan dan juga benda di sebelah tu. Situ lah Luna Lights Wonderland. Masuknya berbayar. Okay. Dan dekat Palak Pusat nun, Kepala Kuching, dekat siap kemasukan percuma. Dekat siap pun ada lampu-lampu. Jualan makanan, food bazaar, ada food truck, apa yang dah semua. Okay. So, kepada kita orang semua, like and share live kami tu. Supaya Sigit Kuching, Sigit Sarawak datang. Memandangkan kita nak cuti sekolah juga. Okay, kanak-kanak lah yang paling excited. Even the parents, even orang dewasa pun seronok. Okay. Ingat aja, nangga Kepala Kuching, nangga Palak Pusat, sialah kemasukan percuma. Dekat Luna Lights Wonderland, kemasukan berbayar. Dekat sini tempat tiket yang orang jual. Yes, nya ada dua. Di tempat yang sama tapi berbeza. Okay. Lepas tu kami akan buat orang rawan di atas nun. So, stay tune, okay? Setakat tu aja live yang kami bawakan di Taman Botani bersempena Kuching Lights and Floral Festival 20